Kita nak terjah akak ni kejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nak tanya sikit boleh? Okey, akak tu kamera. Okey, hari ni makan apa? Ni kali kedua kami datang lah. Wah. So hari ni kami makan nasi kerabu, sate, mi wantan, nasi lemak, sayur penyet. macam-macam. Wow. Kami 6 orang. Oh, 6 orang. Masing-masing berbeza. Okay, so overall lah, bagi berapa per 10? Apa? Berapa? 10 per 10 lah. 10 per 10. Okay, terima kasih Environment ni boleh lah 10 per 10. Okay, so makanan murah? Serius murah. Ramai cakap mahal. Kami okey lah. Okay, lepas tu kan akak last question. Ada tak apa-apa yang kita boleh perbaiki? Tambah tempat makan. Meja kan. Kat dalam penuh Sebab semalam kita orang datang berdua. So semalam lagi ramai. Betul-betul. Kan? Hari ni dia tetap ramai juga lah. Tapi semalam lagi ramai. Okay, tak apa. Itu akak kita punya cadangan. Tambah meja. Ni orang kata cadangan yang positif ni. Okay, last. Adik ada TikTok tak? Okay, kalau adik follow kita sekarang, akak bagi voucher makan nasi kerabu free 2 orang. Follow. Okay, boleh follow sekarang. Ni rezeki akak kita pagi ni. Ramai yang nak voucher ni akak kita dapat ni. Okay, akak dari mana? Kelapa setia. Orang Mestia. Kerja lah. Okay, so hari ni cuti lah, cuti kerja. Okay, rasa restoran terapung ada? Okay, itu dia. So kakak abang follow dulu. Okay, ni kita punya voucher. Okay. Lepas ni datang, tunjuk voucher. Dapat nasi free, nasi kerabu lah. Kalau nak tambah lauk, just bayar lauk saja. Okay. So, terima kasih banyak datang. Okay, bye. Okay, hati-hati balik. Okay, terima kasih banyak.